Okey, tadi kita dah tengok bahagian luar Model Y baru ni kan. Sekarang kita tengok apa yang baru untuk bahagian dalam. Okey, yang pertama sekali ialah dia punya ni. Dia punya cermin sekarang dah dual glass, maksudnya ruang kabin akan jauh lebih senyap. Yang kedua ialah dia punya ambient lighting tu, macam pernah tengok kan. Yes, ambient lighting tu adalah sama macam Model 3 sebelum ini. Lepas tu apa yang kita tak nampaknya adalah dia telah ditingkatkan dari segi dia punya sistem audio. Untuk bahagian belakang, untuk bahagian belakang, dia pun dah ada skrin tu bersaiz 8 inci yang dulu tak ada tapi model baru ni ada. So korang boleh tengok Netflix, boleh tengok video yang lain dan boleh juga kawal dia punya pendingin hawa. Untuk yang skrin depan tu bersaiz 15.4 inci. Apa yang best dia daripada model Tesla Model Y ni, dia ada stock signal lah, tak macam Model 3 yang kau kena tekan button pada steering. Yang paling pentingnya dia lebih pada refinement lah, jauh lebih senyap. Lepas tu kalau kita tengok, kalau kita buka ni, dia punya ruang kabin ataupun ruang kargo ni boleh cecah sehingga lebih 2000 liter. Memang sangat-sangat besar, dan kalau kita buka ni dan dia punya seat tu boleh dibaringkan tekan button sahaja. Itulah antara kelebihan Model Y lah.